Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera selepas sebuah pikap dirempuh bas ekspres dalam nahas berhampiran kampung Tanah Putih, Pahang awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 1 suku pagi itu, pikap berkenaan dirempuh dari arah belakang ketika berhenti di persimpangan lampu isyarat. Siasatan awal mendapati pikap terbabit berhenti di persimpangan lampu isyarat ketika dalam perjalanan dari arah Pekan menuju ke Kuantan. Namun sebuah bas ekspres yang dipandu lelaki berusia 56 tahun tidak berhenti di persimpangan tersebut lalu merempuh bahagian belakang pikap. Rempuan itu menyebabkan penumpang belakang pikap tersepit dan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu dan penumpang hadapan pikap cedera. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Hosni Amri, 24 tahun, seorang warga Thailand. Turut cedera seorang penumpang bas. Pemandu pikap merupakan seorang anggota tentera berusia 29 tahun manakala penumpang hadapan berusia 36 tahun dari Bacok, Kelantan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara cuai sehingga menyebabkan kemalangan maut.